Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Farid bin Azhar. Nombor belakang matrik 1057. Antara ahli kumpulan saya ialah Badrul Hafiz dan Ifan Hakimi. Dan pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk tentang Application of Ordinary Differential Equation Brine Tank Mixing Problem. Pensyarah kami ialah Puan Hazwani binti Bacok. Okey, untuk pengenalan pula, pertama sekali, apakah itu Ordinary Differential Equation atau ODE? ODE ialah persamaan yang melibatkan derivatif bagi satu fungsi terhadap satu pemboleh ubah bebas. Sebagai contohnya, dy per dt. Ia digunakan secara meluas dalam kejuruteraan, fizik dan biologi untuk memodelkan kadar perubahan. ODE yang akan kami bincangkan ialah dy per dt kepada y dalam kurungan t. Kami akan membincangkan satu contoh klasik pencampuran air garam dalam tangki yang sering digunakan dalam kejuruteraan kimia. Okey, untuk problem statement pula, kita sama-sama baca soalan. A tank initially hold 200 liter of brine salt water with 20 kg of dissolved salt. Fresh water 0 kilo per liter enter at 5 liter per minute and the mixed solution exit at 3 liter per minute. Find the salt mass after 15 minutes. Okey, jadi kita keluarkan terus kata kunci. Isi padu awal adalah 200 liter. Jisim garam awal ialah 20 kilo. Air garam yang masuk 5 liter dan air garam yang keluar 3 liter. Okey, untuk discussion pula, kita mulakan dengan kadar perubahan air isi padu dalam tangki. Air yang masuk sebanyak 5 liter dan keluar sebanyak 5 liter. Jadi, kita akan kirakan dV per dt sama dengan 5 liter per minit tolakkan dengan 3 liter per minit. Jadi, kadar bersih untuk air bersih ialah 2 liter per minit. Okey, selepas dah dapat kadar bersih, pindahkan dt ke kanan untuk dapatkan equation dV. Dapatlah dV sama dengan 2 dt. Selepas itu, kita integrate both side. Integrate dV, kita akan dapat V in terms T. Dan integrate 2 dt, kita akan dapat 2T tambah C. Okey, untuk mencari nilai C pula, kita gantikan VT dengan initial volume iaitu 200 liter dan gantikan T sama dengan kosong. Jadi, nilai C yang diperoleh ialah 200. Jadi, C sama dengan 200 tu, kita gantikan dekat equation yang first kali kita buat, VT. Kita akan dapat VT sama dengan 2T tambah 200. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Badrul Hafiz bin Badrul Izwan, nombor matriks 33 FTV 24F1031 akan membincangkan cara membentuk persamaan bagi dy per dt, iaitu kadar perubahan bagi jisim garam. Untuk mendapatkan kadar perubahan jisim garam dalam tangki, kita perlu menggunakan product rule dengan mendarabkan dy per dV iaitu concentration dan dV per dt iaitu kadar perubahan isi padu. Jadi untuk kadar jisim garam yang masuk, kita akan memperoleh nilai kosong kerana concentration garam yang masuk ialah sifar. Untuk kadar jisim garam yang keluar pula, concentrationnya tidak diberikan. Jadi kita gantikannya dengan YT per VT dan darabkan dengan nilai kadar larutan garam yang keluar iaitu 3 liter per minit. Untuk persamaan dy per dt bagi garam yang keluar ialah 3y per 200 tambah 2t. Untuk menentukan keseluruhan kadar perubahan jisim garam, formulanya ialah kadar jisim yang masuk ditolakkan dengan
jisim garam yang keluar. Maka seperti yang telah diperoleh, kadar jisim garam yang masuk ialah kosong ditolakkan dengan kadar jisim garam yang keluar iaitu 3YT per 200 tambah 2T. Maka dYdt yang diperoleh ialah negatif 3Y per 200 tambah 2T. Untuk membentuk first order linear ODE, kita perlu samakan dengan kosong. Maka first order linear ialah dy per dt tambah 3y per 200 tambah 2t. Okey, seterusnya saya akan membincangkan cara membentuk persamaan bagi yt iaitu jisim garam dari persamaan bagi kadar perubahan jisim garam iaitu dy per dt sama dengan negatif 3y per 200 tambah 2t. Okey, step yang pertama kita perlu split variables dari dy per dt sama dengan negatif 3y per 200 tambah 2t menjadi dy per y sama dengan negatif 3 per 200 tambah 2t dt. Step kedua pula, kita perlu integrate kedua-dua bahagian. Di sebelah kiri, kita akan integrate 1 per y dan memperoleh ln y. Sebelah kanan pula, kita perlu mengasingkan 3 terlebih dahulu. Jadi part yang perlu diintegrate ialah 1 per 200 tambah 2t. Untuk mengintegrate 1 per 200 tambah 2t, saya menggunakan metod U substitution. Saya menggantikan U dengan 200 tambah 2t, hasil differentiate U iaitu du sama dengan 2dt. Kemudian jadikan dt sebagai penyebut. Maka dt sama dengan du per 2. Kemudian kita akan integrate 1 per u darab du per 2 dan memperoleh 1 per 2 ln u tambah c. Gantikan semula u sama dengan 200 tambah 2t, maka hasil integrate bagi 1 per 200 tambah 2t yang diperoleh iaitu 1 per 2 ln 200 tambah 2t tambah c. Kemudian akhir sekali, kita perlu combinekan hasil integrate bagi kedua-dua belah dan memperoleh ln y sama dengan negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t tambah c. Okey, step yang ketiga, kita perlu exponentiate untuk menghapuskan ln dan membentuk persamaan bagi yt. Bermula dari hasil integrate sebelum ini iaitu ln y sama dengan negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t tambah c. Kita akan exponentiate kedua-dua belah menjadi e ln y sama dengan e negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t tambah c. Untuk e ln y, kita akan memperoleh yt manakala e negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t tambah c perlu diasingkan dengan mengikut law of exponent yang pertama menjadi ec darab e negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t. Mengikut law of logarithm yang ke-13, nombor yang di depan boleh dipindahkan menjadi kuasa. Maka e negatif 3 per 2 ln 200 tambah 2t boleh dibentuk menjadi e ln 200 tambah 2t kuasa negatif 3 per 2. Persamaan yang terbentuk iaitu yt sama dengan ec darab 200 tambah 2t kuasa negatif 3 per 2. Kemudian kita gantikan ec kepada p, maka persamaan yt bagi step yang ketiga ini ialah p darab 200 tambah 2t kuasa negatif 3 per 2. Untuk step yang keempat, kita akan mencari nilai p. Maka kita perlu apply initial condition di mana t sama dengan 0 dan y0 sama dengan 20 seperti mana yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan sahaja persamaan yt sama dengan p darab 200 tambah 2t kuasa negatif 3 per 2 menjadi 20 sama dengan p darab dalam kurungan 200 tambah 2 darab 0 kuasa negatif 3 per 2. Maka kita akan peroleh 20 sama dengan p darab 200 kuasa negatif 3 per 2. Kemudian, kita susun semula dengan menjadikan p sebagai penyebut menjadi p sama dengan 20 darab 200 kuasa 3 per 2.
Untuk step yang kelima pula, kita perlu gantikan P ke dalam equation sebelum ini, iaitu YP sama dengan P darab 200 tambah 2T kuasa negatif 3/2, di mana P sama dengan 20 darab 200 kuasa 3/2. Maka persamaan YT yang baharu ialah YT sama dengan 20 darab 200 per 200 tambah 2T kuasa 3/2. Sekian dari saya. Terima kasih. Okay, seterusnya saya akan mengambil alih. Nama saya Muhammad Irfan Hakimi bin S. Rusli. Nombor matrik 33 FTB 24F1043. Okay, Y dalam kurungan T sama dengan 20 dalam kurungan 200 per 200 tambah 2T tutup kurungan 3 kuasa 3/2. Okay, kita gantikan T sama dengan 15. Okay, kita akan dapat Y 15 sama dengan 20 dalam kurungan 200 per 230 tutup kurungan kuasa 3/2. Okay, seterusnya kita selesaikan dalam kurungan dulu. 200 per 230 kita akan dapat 0.8696. Okay, seterusnya kita akan darab dengan kuasa 1.5. Kita akan dapat 0.8109. Seterusnya kita akan darab 20 darab 0.8109 dan kita akan dapat jawapan akhir iaitu 16.22 kg. Okay, kesimpulannya masalah ini mempunyai aplikasi penting dalam dunia sebenar. Sebagai contoh, engineering application ialah water treatment, pharmaceutical, environment science. Sebagai contoh, ODE lesson, spiral table equation and dynamic system volume. Key takeaway. First order ODE in action. The problem demonstration how a simple differential equation dy dt sama dengan negatif 3y 200 tambah 2t dt dy sama dengan negatif 200 tambah 2t 3y. Can model real world system by solving it tracked the abstract solve mass over time. Initial condition method. The solution y dalam kurungan t sama dengan 20 dalam kurungan 200 tambah 2t tutup kurungan 3/2y dalam kurungan t sama dengan 20 dalam kurungan 200 tambah 2t 200 tutup kurungan 3/2. Relate and know y dalam kurungan kosong sama dengan 20y dalam kurungan kosong sama dengan 20 kg. Without this, the answer will be incomplete. Okay, untuk final task, masalah ini menunjukkan bagaimana persamaan ODE boleh digunakan untuk memodelkan sistem yang kompleks dalam dunia sebenar. Seterusnya kita pergi kepada limitation and assumption, perfect making. Realiti mungkin ada perbezaan kepekatan. Seterusnya, constant inflow. Dalam sistem sebenar, kadar ini mungkin berubah-ubah. Next step, explore non-consistent inflow. Kajian kadar alir masuk yang berubah-ubah. Contoh, kin kurungan T sama dengan 5 tambah sin kurungan T. Seterusnya, add second order. Sebagai contoh, suhu yang mempengaruhi kelarutan garam. Sebagai penutup, kami berharap pembentangan ini menunjukkan bagaimana ODE boleh menghubungkan matematik abstrak dengan aplikasi praktikal dalam kejuruteraan dan sains. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.